Okay, so today kita akan borak tentang filem A Working Man. So Working Man ni adalah cerita yang dilakonkan oleh Jason Statham and then ditulis oleh Sylvester Stallone. So cerita ni is about what So filem ni menceritakan tentang Lee Von ni, dilakonkan oleh Jason Statham. Dia adalah ex Special Force tau. So dia dah retired, dia dah tak nak join Special Force tu. Dia telah bekerja lah pada satu company construction ni, and then nama family construction ni adalah Gracia Family kot tak silap aku. And then one day tu family Gracia ni ada seorang anak yang dia nak macam celebrate after semester dia habis. So anak dia ni perempuan, so perempuan ni pergilah party pada on that night. So after that anak perempuan dia ni dia culik. So dekat sini Gracia Family ni minta tolong Lee Von ni untuk cari balik anak perempuan dia. Lee Von ni pun decide lah ingin menolong, and then dia cubalah sedaya upaya dia untuk selamatkan perempuan tu balik kepada family dia. So dekat situ terjumpalah all the mafia, everything semua. So this whole story is about that. Itu saja untuk lebih sinopsis. So let's go lah, kita borak pada dia punya benda yang aku minat dan benda yang aku tak minat untuk this film. And then let's go, kita pergi pada dia punya review. So Working Man ni adalah filem yang didirect oleh David Ayer. Macam tu ke sebut dia, aku pun tak pasti. So lantak dia lah. Benda first yang kita akan borak dalam filem ni adalah benda yang aku minat dalam filem ni. So agak kecewa sebab ada satu saja benda yang aku minat dalam filem ni. Apa yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya gore scene and then dia punya action lah. Tapi itu hanya ada pada third act and then sedikit saja. Sebab a few minutes je benda tu tau. Kita teruslah pergi pada benda yang aku tak minat dalam filem ni. Ada a few things juga yang aku tak minat dalam filem ni. Yang first thing first is dia punya pace. Pace untuk filem ni memang slow gila. Itu nombor satu yang aku tak minat. Nombor dua yang aku tak minat about this filem adalah dia punya plot. Storyline dalam filem ni aku rasa macam apa benda ni kan. Sebab dia terlalu banyak benda dia nak masuk dalam filem ni. So itu nombor 2 yang aku tak minat about this film. Nombor 3 yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya action. Kenapa action? Sebab camera work dia aku agak stress bila fighting sequence berjalan, kamera dia terlalu close up. So close up dah satu hal lah. Kalau close up dia tengah action, kau rasa nampak tak pukulan, dia tembak-menembak, semua tikam-tikam. So tak akan nampak, betul tak? Dia kacau kau punya penglihatan. And then dia punya lighting is quite gelap, membuatkan kau dah lah kamera dekat. And then tengah action, lepas tu gelap, kau nak nampak apa? Itu nombor 3. And the last one, nombor 4 yang aku tak suka dalam filem ni, it's terlalu banyak karakter dalam filem ni. And then kau nak masuk sini, kau nak masuk situ. Sebab dia ada Russian punya gangster ni, okay je kalau kau nak masuk kan. Tapi kau nak masukkan macam round table punya perbincangan semua. So dekat situ dah ramai dah all the ketua-ketua gangster kan. So sekarang ni kau nak cerita pasal apa? Lepas tu dekat club ada pula dia punya kepala. Kau nak gabung lagi club kepala ni dengan Rusia punya gangster ni. So dekat situ pun dah banyak dah. Ada budak-budak motor lagi. So bagi aku karakter dia terlalu banyak. Ya kita terus pergi kan pada dia punya rating. So kau rasa dengan 1 je like yang aku bagi and then 4 hate yang aku bagi untuk filem ni, kau expect berapa aku bagi?